Pengorbanan seorang ibu. Alami komplikasi plasenta ACCRETA, rahim AYUNIE. Terpaksa dibuang. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Bekas adik ipar usahawan dan personaliti media sosial, Iqbal Zulkifli, iaitu Ans Ayunie kini berada dalam keadaan stabil selepas mengalami komplikasi plasenta akrata, sejurus melahirkan cahaya mata. Perkembangan itu dikongsikan Iqbal menerusi hantaran di Threads, apabila memaklumkan Ayunie selamat melahirkan bayi, namun berdepan komplikasi serius yang mengancam nyawanya. Menurut Iqbal, wanita itu mengalami pendarahan berterusan yang dianggarkan melebihi 3 liter selepas bersalin sehingga memaksa pakar perubatan melakukan pembedahan kali kedua. Katanya, demi menyelamatkan nyawa Ayunie, doktor turut mengambil keputusan untuk membuang rahim wanita berkenaan. Alhamdulillah, bayi berjaya dilahirkan dengan selamat. Namun, akibat pendarahan yang tidak berhenti dan dianggarkan melebihi 3 liter, pakar terpaksa melakukan pembedahan kali kedua serta membuang rahim bagi keselamatan nyawa, kongsi Iqbal.